Assalamualaikum, jumpa lagi di episod seterusnya. Kali ni kita orang nak pergi Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Okay, sekarang kita orang tadi Masjid Wilayah, kita orang on the way nak pergi station bus stop lah. Dah dari sini ke kita nak pergi Semantan balik naik MRT. Lepas tu terus MRT, lepas tu ke LRT mana? Sabah balik patah balik. Semantan ke Merdeka buka pelajaran. Aku lupa. Lepas tu Masjid Jami'. Okay, dari sini kita orang jalan kaki. Kita puas 10 minit. Weh, tu bas tu. Bas. Itu 8 Bas. Oh, bukan So kita tunggu lagi lah next bus Okay, jom kita tunggu dekat sana. Okay guys, kita sekarang dekat sini. Kalau korang nampak sini. Pintu masuk kat mana tadi? Sini kan. Kita sini. Kita masuk. Jadi kita keluar. Sebelah ke kiri, kita akan naik bas pergi dekat Semantan tadi lah. Yang ni baru betul, bas yang betul. Tadi kita rasa set tadi. Salah lah. Ni lah suasana. Sedap. Sejuk. Asyik sempat. Dah. Oh, dah bayar. Bebas. Tengok ni, rule breaker. Mana? Tak ada. Ui, memang orang Kelang. Smart. Dia sudah smart. Sampai tu tak ada bas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul-betul kamu sampai. Bas terus sampai. Memang percaya pada Allah lah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita nak pergi ke mana? Semantan aja. Ke Semantan. So tu je lah. Bagi aku rehat dulu. Dan rekod tadi. Baik. Okay, terima kasih. Yeay. Dah turun. Rushing pula. Tak, bukan dia rush hour lah, semua balik office. Macam ni lah kalau public transport. Macam ni balik kerja. Kita balik kerja dari mana ni? Kita nak ke Masjid Jami'. Sini dah. Merdeka lah. Kau nak mana? Merdeka ke Pasar Seni? Sama je. Sama je. Kau nak mana? Merdeka. Asal Merdeka pula? Pasar Seni lah. Okey, pasal tak dekat-dekat je. Oh, sebelah je. Sebelah je. So, mana betul? Sini ya. Pasar Seni lah. Kau nak beli beg kan? Beg kau dah lah putus. Okay guys, sekarang dekat LRT, menunggu LRT. Kita orang menuju ke dari Semantan nak pergi ke station dekat Pasar Seni atau Merdeka. Tengok hati yang mana. Lepas tu dari situ LRT pergi ke mana Masjid Jami'. Okay guys, kita nak pergi mana tadi? Mana? Oh, Tokyo, Merdeka. Merdeka ke Pasar Seni? Pasal sini. Okay, Pasar Seni. Kalau Merdeka jauh pula. Pasar Seni kita tukar. Museum Negara. Stesen Pertukaran Kenaluan Kelana Jaya. Okay, kita kat Pasar Seni. Adli kata dia nak bawa aku jalan-jalan. Kau nak bawa jalan-jalan mana ni? Kalau kita naik. Okay, kita naik je lah. Ini eskalator naik. Dua. Tiga. Okay, 3 eskalator kita naik. Rasa aku balik kan. Balik. Balik. Main lift main lift eskalator ada. Eskalator. Okay, ni suasana peak hour. Sekarang dah pukul 4. Sekarang dah 4.25. Suasana orang balik kerja, time puasa. Wow, Aku boleh baik tapi okey. main lift? Sorry, boleh main memang free ke dia yang bawa? Ni tangga ni. Tangga. Why tak nak tangga? Oh, turun bukan main.
Okay, kita naik platform 2. Asal pergi Putra Hai? Ha? Asal pergi Putra Hai? Ha. Oh iyalah, Putra Hai lah. Ni dia dah gerak. Hello riders, the bus have just started up running. Congratulations, effortlessly. Guys, kita dekat stesen LRT menuju ke Putra Hai. Kita nak tukar ke mana? Ke mana tadi? Masjid Jamek. Masjid Jamek. Masjid Jamek. Nampak? Kita ada Merdeka guys. Merdeka 118. KCC. Bangunan kedua tertinggi di dunia. Itu KCC. Ada Boleh pak. Mana? Oh tu, celah-celah. Satu-satunya menara berkembar yang masih berdiri sehingga hari ini. Yeah. Yang dekat apa? Dekat negara tu dah meletup Ha. Tak nak lah sebut. Nanti isu pula konflik. Wow. Okay, kita dah keluar daripada ni. Kita nak pergi Masjid Jamek. Kau tadi sampai ke? Aduh, naik tangga guys. Dia sebab tak puasa je. Kalau aku tak puasa je, aku naik tangga ni. Nak cukup ke mileage. Mileage semingguan. Ada orang naik. Sekarang dah pukul 4.30. 4.30. Dah sampai dah Masjid Jamek. Jagi azan. Lepas tu, solat. Solat asar. Lepas tu kita review masjid. Masjid Jamek. Bukan keluar? Keluar belah mana? Sana. Keluar balik lah tadi. Terima kasih. Li, roti boy. Kita lalu bawah. Lagi Masjid Jamek. Oh, dah azan lah. Dah azan guys. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Nanti. Ngam-ngam. Lepas azan, lepas solat, kita review Masjid Jamek. Bye. Pasal tekan Li. Li, kereta. Dah hijau dah. Ada hijau. Tak boleh. Hijau guys. Hijau. Ui, lama dah tunggu. 3 minit kat. Murtabak. Oh, sini ada makanan juga. Okay, kita akan beli makanan dekat sini bazar. Untuk iftar dekat mana tadi? Dekat apa? Dataran. Bukan dataran. Stadium. Kau pun lupa kan? Confuse lah. Stadium Merdeka. Sebab dia dekat-dekat je. Okay, kita dah sampai dah Masjid Jamek. Oh. Ke masjid? Ke Masjid Jamek. Inilah dalaman dia. Masjid. Tak ada apa-apa pun. Okay, kita tak boleh bising kat dalam. So kat luar boleh bising lah. Alien. Kat luar boleh bising. Kat dalam tak boleh. Kena hormat. Ui, dah guru lah. Ni kawasan. Ni tepi ni sungai. Kalau malam bercahaya lah. Tepi sungai ni lawa lah. Kalau korang nak datang malam, datang lah malam. Ni tengah construction ni. River of Liver. Ha, River of Liver. River of Liver. Ni, kami mau sabar. Karaoke satu set. Akol, saya ada set karaoke. Kita. Anjay kau. Okey, di kawasan luar masjid. Tu belah sana ada apa ni? Sama ke lah kawasan solat ke? Dulu kawasan solat tapi juga Tengah construction lagi kan? Oh, kawasan Dewan. Ikut lah. Ikut lah Ini Ke sebab construction? Tak tahu lah. Ni dulu tak ada kacu-kacu terus. Ni tempat solat belah luar. Tu ada imam. Dia gerak. Itu je lah. Li nak review apa Li? Review apa Li? Review orang tu. Biasanya kalau second imam semua kat belah sini. Sekarang ni macam mana? Okay, jom kita review tandas dengan tempat air wuduk dulu. Hah? Tandas. Oh, macam mana? Tandas? No. Okay, tandas kita tak nak masuk lah sebab kalau nanti kena kecam jadi kan, mati aku. So kita review apa tempat wuduk je.
Kita dapat apa ni? Kita dapat bubur lambu guys. Okay, sekarang ini tempat duduk. Macam ni je lah ambil duduk. Korang nampak ke? Gelap baik. Ni kawasan masjid. Okey, dah renyai-renyai. Li, adakah kena tadi? Kasih faham bos. Dasar je Alfa. Nampak? Masjid Jamek. Ni Dataran Merdeka. Okay, Dataran Merdeka. Kita sekarang Kita dekat akan lalu jalan kecil-kecil ni. Kita akan keluar belakang Sultan Abdul Samad. Ya, dia tepi ni je. Yo. Okay, jom. Okay, itu saya review masjid. Sekarang kita nak review bazar Ramadan pula. Bukan Bazram tapi ini Dataran Merdeka. Kita on the way. Macam biasalah. Sampai jam budak-budak muda lah. Dia budak-budak lah. Dia Alpha ke dia Gen Z? Gen Z. Alpha Z. tak ada kereta lagi. Oh, bocah lagi lah. Bocah lagi. Tu Masjid Jamek tadi. Sekarang kita naik jambatan. Jalan Li, laju Li. Wow. Li, bergabus Li. Kat kamera ni Li. Bergabus. Okay, ni jambatan menghubungkan antara Masjid Jamek dengan Dataran Merdeka depan tu. Ada bazar depan. Kau tengok cuaca atas sangatlah tidak baik, tapi tengok macam passing cloud. Sana cerah tu. Ya, tadi cerah. Aku rasa passing cloud ni. InsyaAllah. Okay, kita on the way. Tapi Oh, dia good. menakutkan aku. Itulah pengalaman Adli Ya. Kena gertah dengan PDRM polis. PDRM apa? Raja. Okay, kalau korang pergi Masjid Jamek, Baru korang faham kan. Kalau sudah Johor, dia go kerembak. Oh, tak ada. Kat. Dah berlaku Stop. kat. Ya, kalau korang pergi Masjid Jamek, korang akan belakang ni ada Dataran Merdeka. Sekarang ni hujan. So, tak boleh nak pergi bazar. Kita nak pergi mana ni? Kau nak jalan kaki pergi Masjid yang seterusnya ke ataupun kau nak naik LRT? Kalau naik LRT Lambat. lambat satu hal. Tapi hujan ni. Lebat ni. Tapi aku tak tahu nak jalan naik LRT sana. Tak tahu. Tak tahu. Kita try lah. Nak try macam mana? Aku search Google pun tak ada. Ada. Macam mana? Sebab aku search Google kan, suruh paling-paling public transport ada pun bas. Kita pun kena jalan juga kaki. Aduh. Tak apalah, kita try dulu. Okay, itu saja daripada episod kali ni untuk Masjid Jamek. Jumpa lagi next episode. Okay, sebelum tu kan, nah korang tengok ni. Yang benar ni. Oh, 1972 dia baiki. Okay, bye. Hujan.